Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita sambung 8 hadis yang berbaki 27 hingga 35 tentang buku Amalan Buah Rezeki, dan fasal yang kedua ini tentang hadis-hadis yang berbentuk perbuatan dan amalan yang mengundang rezeki. Yang pertama, menyambung silaturahim, menyambung hubungan adik-beradik kekeluargaan. Dengan kita ziarahi adik-beradik kita, kita bagi sumbangan adik-beradik kita kalau kita ada kelebihan di sudut harta, kita tanya khabar kalau tak mampu ziarah pun daripada jarak jauh melalui grup WhatsApp ke, handphone ke. Yang penting kita dengan adik-beradik kita hubungan kekeluargaan tidak diputuskan, bahkan dieratkan. Maka itu antara penyebab murah rezeki. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Antara contoh untuk mengeratkan tali silaturahim ialah muka surat 61. Yang pertama, ziarah menziarahi. Yang kedua, membantu yang susah seperti memberi nafkah atau zakat atau sedekah kepada adik-beradik yang miskin, atau memberi hadiah kepada mereka yang kaya. Yang ketiga, bercakap dengan percakapan yang baik. Yang keempat, bertanya khabar. Yang kelima, memberi nasihat kepada yang memerlukan nasihat. Yang keenam, saling mendoakan. Yang ketujuh, saling menghormati. Yang ke-8, saling bermaafan jika terlanjur melakukan kesalahan dan lain-lain. Atau lebih ringkasnya, menyampaikan sedaya upaya mungkin segala kebaikan dan menolak sedaya upaya mungkin segala keburukan dan itu menimpa adik-beradik kita. Maka kita orang yang melakukan mengeratkan hubungan silaturahim. 28. Membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Barang siapa yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyakkan kebaikan di rumahnya, maka hendaklah ia membasuh tangan ketika dihidangkan makanan, yakni sebelum makan, dan ketika diangkat makanan, yakni selepas makan. 29. Salat ketika ditimpa kesusahan. Renggan yang kedua adalah Nabi SAW apabila menghadapi kesempitan dalam rezeki, baginda akan memerintahkan ahli keluarga baginda agar melaksanakan salat. Yang sunat hajat kah, yang sunat biasa kah. Kemudian baginda baca ayat Al-Quran yang berbunyi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lit taqwa. Surah Taha ayat 132. Dan perintahkan olehmu akan ahlimu untuk mengerjakan salat serta bersabarlah engkau di atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi golongan yang bertakwa. Allah sebut ayat rezeki selepas ayat suruh perintah sembahyang pada diri dan keluarga kita. Suruh keluargamu salat. Sabarlah kamu di atas salat. Di atas kempen keluargamu untuk salat. Pasti kamu dan keluargamu akan mendapat rezeki yang murah, yang banyak, yang dilimpahkan. Ayat tajuk yang ke-30, memerintah ahli keluarga atas salat, sama dengan yang tadi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila keluarga baginda ditimpa kesempitan atau kesusahan, nescaya baginda akan memerintahkan keluarga baginda untuk melaksanakan salat, dan baginda membaca ayat Al-Quran surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salah ila akhiril ayat. 31.
Para nabi mengerjakan solat ketika menghadapi kesusahan. Daripada Sayyiduna Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi SAW apabila ahli keluarga baginda ditimpa oleh kesusahan, nescaya baginda akan menyeru ahli keluarga baginda untuk melakukan solat dengan berkata, dengan bersabda, sallu sallu, sembahyanglah oleh kamu semua, sembahyanglah oleh kamu semua. Kata Thabit radhiyallahu anhu, adalah para nabi apabila menimpa akan mereka itu oleh sebarang kesusahan, mereka segera mendirikan solat. 32. Sifat taqwa menjadi sumber rezeki. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, jadikanlah ketakwaan kepada Allah Ta'ala sebagai perniagaan. Nescaya akan datang kepadamu rezeki tanpa bermodalkan barangan dan tanpa melibatkan diri dalam perniagaan. Kemudian baginda membaca ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan Allah memberi rezeki kepadanya dari sumber yang ia tidak sangkakan. Doa amalan yang ke-33, sifat takwa akan mencukupkan segala keperluan manusia. Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran berikut, ayat 2 dan 3 surah Al-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari sumber yang tidak ia sangkakan. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika seluruh manusia beramal dengan ayat ini, nescaya ayat ini akan menyebabkan keperluan mereka terpenuhi. Amalan yang sebelum akhir, 34, dosa menjadi penghalang rezeki. Daripada Sayyiduna Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba dihalang dari memperoleh rezeki disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Hadis yang terakhir, bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala akan mencukupkan semua keperluannya dan memberikannya rezeki dari sumber yang tidak ia sangkakan. Dan barang siapa mendekatkan dirinya kepada dunia semata-mata, insya-Allah akan menyerahkan dirinya kepada dunia. Dan aku telah menjumpai dalam kitab himpunan amalan satu kenyataan. Barang siapa yang menulis pada hari Jumaat selepas melaksanakan solat Jumaat, ayat 10 suratul A'raf, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan, amat sedikitlah kalian yang bersyukur. Lalu ia meletakkan tulisan itu di rumahnya atau di kedainya, nescaya Allah Ta'ala akan memperbanyakkan kebaikannya dan memudahkannya rezeki untuk penulis ayat tersebut. Tulisan ini mencukupi bagi mereka yang dikurniakan petunjuk untuk dan kekuatan untuk mengamalkannya. Wallahul muwaffiq lil amali bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Selesailah kita amalan bawah rezeki Imam Suyuti rahimahullah. Yang nipis, yang tebal saya tulis kalau hijau, itu tebal. Abdul Razak, yang tu ratusan muka surat. Kemudian biodata Imam Suyuti boleh baca sendiri, muka surat 72, 73, 74, 75. Karangan beliau pada muka surat 75 ada kata 300, ada kata 600, ada kata 980, ada kata 1000 buah. Antara pujian ulama kepada beliau boleh baca sendiri. Mimpi beliau jumpa Nabi SAW, muka surat 76. Karamah beliau boleh pergi ke Mekah dalam hanya beberapa langkah, muka surat 77, 78, 79, 80, 81. Kemudian dalil-dalil karamah, muka surat 82. Yang pertama, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun dalam gua, tidak reput dan tidak hancur. Ini karamah kepada Ashabul Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 25. Yang kedua, karamah kepada Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, Ummah Nabi Isa, diceritakan pada surah Maryam ayat 25. Muka surat 83, karamah juga kepada Sayyidatina Maryam, yaitu surah
Ali Imran ayat 37 ke surat 84. Dan yang keempat, menteri Nabi Sulaiman yang bernama Asif ibn Barkhiyah, karamahnya dapat memindahkan tempat duduk Puteri Balqis dari Yaman ke Palestin dalam masa tak sampai sekelip mata. Kisah itu disebut oleh Allah dalam muka surat 85 saya. Dalam surah An-Naml. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ayat 40 surah An-Naml. Karamah menteri Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi 4 dalil karamah dalam Quran yang Allah anugerahkan dalam Quran kepada para wali Allah SWT, maka tidak mustahil ia berlaku juga kepada orang-orang tertentu yang menjadi wali Allah, antaranya karamah Sayyiduna Imam Suyuti rahimahullah. Seterusnya muka surat 86, perjalanan yang jauh diperdekatkan. Yang pertama Isra Mi'raj, muka surat 87. Yang kedua Nabi Sulaiman, perjalanan 1 bulan ditempuh sepagi atau sepetang. Dalilnya ayat 12 surah Sabah, muka surat 87 bawah sekali. Mukjizat Nabi Sulaiman AS di mana perjalanan sebulan ditempuh dalam masa sepagi atau sepetang. Dalilnya Allah berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun." Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman SAW kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya sepagi. Perjalanannya adalah menyerupai perjalanan biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyerupai perjalanan biasa sebulan. Orang biasa sebulan baru sampai, Nabi Sulaiman sepagi atau sepetang sudah sampai dengan menyuruh angin membawa baginda. Karamah wali Allah Asif bin Barkhiyah, tempat duduk daripada Yaman ke Palestin sekelip mata saja sampai. Itu karamah surat An-Naml ayat 40. Kematian Imam Suyuti muka surat 88. Kemudian syair tentang rezeki muka surat 90. Bertakwalah kamu kepada Allah jika engkau lalai, nescaya Dia mendatangkan kepadamu dengan pelbagai rezeki dari sumber yang tidak engkau ketahui. Bagaimana kamu perlu takut kepada kefakiran sedangkan Allah Maha Pengguna rezeki? Sesungguhnya Dia telah memberikan rezeki kepada burung-burung dan ikan di dalam laut. Barang siapa yang menyangka bahawa rezeki datang dengan memiliki kekuatan, nescaya dia tidak akan makan oleh burung ciak akan sesuatu beserta burung helang. Kamu pasti hilang dari dunia, yakni meninggal dunia, maka sebenarnya kamu tidak mengetahui apabila menjelang malam apakah kamu mampu hidup sehingga pagi. Betapa banyak orang yang sihat mati tanpa sakit, dan betapa banyak orang yang sakit hidup dalam masa yang panjang. Berapa beramai pemuda yang pagi dan petangnya diisi dengan ketawa gembira, sedangkan telah ditenun akan kain kafannya dalam keadaan dia tidak tahu. Berapa banyak pengantin wanita yang mereka menghiasinya untuk diserahkan kepada suaminya, sedangkan nyawa mereka berdua diambil pada malam yang mulia, malam pertama. Betapa banyak kanak-kanak yang diharapkan panjang umur mereka, namun jasad mereka telah dimasukkan ke dalam kubur yang gelap. Barang siapa yang hidup di dunia sehingga 80 tahun, 80 kali haji, maka mesti ia menuju pada suatu hari ke dalam kubur. Kata-kata Imam Syafi'i tentang rezeki, muka surat 93-94. Aku berserah pada rezekiku kepada Allah SWT Maha Penciptaku, dan aku yakin bahawa Allah Ta'ala tidak syak lagi memberi rezeki kepadaku. Dan apa sahaja yang menjadi rezekiku, maka ia tidak akan luput daripadaku, tidak akan hilang daripadaku, sekalipun ia berada di dasar segala lautan yang dalam. Allah yang Maha Mulia akan mendatangkannya kepadaku dengan berkat limpah kurnianya, sekalipun lidahku tidak menuturkannya, yakni tidak memohonnya. Maka pada apa sahaja diri kita ingin menyesal, sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Pengalah telah membagikan rezeki kepada makhluk. Yang saya sebut tadi, rezeki secara bahasa pinjaman dibahagikan dalam syair ini kepada 16 jenis. Muka surat 95, 96, 97. Yang pertama, tidak disyaratkan rezeki itu hanya harta. Itu nombor 1, itu harta. Kadang-kadang rezeki itu berupa akhlak yang mulia. Rezeki kedua, kelakuan yang baik, nombor 2. Dan kecantikan pada rupa paras. Rezeki ketiga, rupa paras yang cantik. Daripada syair yang pertama, kita mengenali 3 bentuk rezeki. 1 harta, 2 akhlak yang baik, 3 kecantikan rupa paras. Yang keempat, kadang-kadang rezeki itu akal yang pintar. Nombor 4, akal yang pintar.
Pak Isa dapat nombor 1 rezeki. Kawan tu harta banyak, rupa paras elok, tapi dapat nombor 41. Akalnya kurang, rezekinya hal lain. Maka itu nombor 4. Nombor 4 akal. Nombor 5 menambah akannya sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut rezeki berupa kecantikan dan kesempurnaan. Yang keenam, kadang-kadang rezeki itu merupakan isteri yang salihah atau suami yang saleh. Nombor 6. Nombor 7, atau adik-beradik yang baik, yang mulia. Kadang-kadang seorang tu dapat rezeki adik-beradik dia semua bagus. Kadang rezeki dia tak dapat rezeki adik-beradik bagus, keli semua. Adik-beradik 7 beradik perang dunia keempat. Pasal adik-beradik dia berkeli. Dapat adik-beradik tak berkeli dengan kita, rezeki. Itu nombor 7. Nombor 8, keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia, rezeki. Nombor 9, 7 dan 8 saya setuju, saya sama. Adik-beradik yang mulia dan keluarga bahagia. 8, ilmu yang bermanfaat. Ilmu, rezeki. Mengaji, sama-sama mengaji. Seorang boleh, seorang tak boleh. Kerana tak boleh tu tak dapat rezeki ilmu. Nombor 9, umur yang panjang. Kadang-kadang rezeki itu merupakan umur yang panjang. Kita lahir dengan kawan kita sama, tadika sama, sekolah rendah sama, tapi dia dah masuk kubur 20 tahun yang lalu. Kita masih hidup nyawa lagi. Umur kita panjang pada dia, kita dapat rezeki. Nombor 9. Nombor 10, muka surat 96. Kadang-kadang rezeki itu merupakan hati yang bersih, hati yang sifatnya cantik. Rezeki, ada orang hatinya kotor dengan ujub, kotor dengan sum'ah, kotor dengan dosa, kotor dengan lalai. Membersihkan hati, dan hati yang bersih anugerah yang istimewa yang Allah bagi. Maka kita kena bersih hati kita dengan istighfar, dengan masukkan ilmu yang bermanfaat, masukkan sifat yang mulia, kerana itu rezeki yang perlu dicari. Hati yang bersih, rezeki. Hati yang rajin buat ibadat, rezeki. Ada hati malas buat ibadat, maka tubuh badan dia tak mau buat ibadat. Nombor 10, hati yang bersih. Ia memberi kepada manusia kasih sayang dan pemberian hadiah atau nikmat. Yang ke-11, kadang-kadang rezeki itu merupakan hati yang tenang. Nombor 11, hati tenang rezeki. Ada orang hati tak tenang, walaupun pangkatnya besar, walaupun hartanya banyak, walaupun pengikutnya ramai, tapi hati tak tenang. Ketenangan hati rezeki yang perlu kita cari, yang perlu kita doakan. Hanya saja orang yang diberikan rezeki yang sebenarnya ialah orang yang tenang hatinya. Yang ke-12, kadang-kadang rezeki itu merupakan tabiat yang baik, kebiasaan yang baik yang ada pada diri dia. Bangun tidur kerja nak buat baik ya, ini rezeki. Karena ada orang bangun tidur malas buat baik. 12. Dengan tabiat yang baik itu, ia menyumbangkan kebaikan ke arah kanan dan kiri, mana kepada semua arah, semua orang yang bergaul dengannya, kepada semua sumber yang lebih baik itu kebaikan. Nombor 12. Nombor 13, kadang-kadang rezeki itu merupakan ketakwaan kepada Allah. Pakaian berupa takwa. Kalau kita boleh buat yang Allah suruh, tinggallah, itu rezeki, kerana mengundang pahala yang banyak, mengundang berkat yang banyak, rahmat yang banyak, mengundang syurga yang tinggi setelah kita mati. Bertakwa adalah rezeki yang ke-13. Yang ke-14, muka surat 97. Kadang-kadang rezeki itu merupakan maruah yang terpelihara. Allah jaga maruah kita tidak dijatuhkan oleh masyarakat, tidak dikutuk, tidak dijatuhkan. Maruah kita dijaga oleh Allah, rezeki. Karena ada orang maruahnya dicemari, dijatuhkan, dikutuk, satu dunia diwairalkan. Maka alhamdulillah kita tidak diwairalkan, tidak dikutuk oleh orang lain, karena Allah jaga maruah kita. Nombor 14. Nombor 15, jiwa yang aman, jiwa yang tenang, rezeki. Ada orang jiwanya gelisah, tak aman. Dan nombor yang 16, rezeki yang halal. Ada orang dapat rezeki tapi rezeki haram. Duit banyak tapi terima rasuah. Duit banyak tapi ikan lemak ekor. Duit dia banyak tapi rezeki yang haram. Kita dapat rezeki yang halal, rezeki. Ada nikmat, maka kita doa dapat rezeki halal. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika. Perkayakan kami dengan harta yang kau halalkan, jangan terlibat dengan yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyati. Perkayakan kami dengan mentaatimu dan jangan libat dengan maksiat. Wa bi fadlika amman siwak. Maka selesailah diskusi buku kita yang bertajuk Amalan Murah Rezeki jam 11.44. Ada lagi sikit masa, kita baca sikit dua tajuk yang ringkas. Yang pertama, kelebihan Qiyamul Lail yang saya sebut pada pertemuan yang pertama. Yang kedua, kelebihan istighfar. Kelebihan istighfar ada 30 lebih.
kelebihan dan masa istighfar. Kelebihan qiyamul lail pun ada 30. Dalam masa yang singkat saya cerita satu persatu secara ringkas. Yang pertama, kelebihan qiyamul lail, ia tak ada, ini dalam kitab saya. Yang tu baru nak cetak lepas ni. Jadi tuan-tuan dengar ada rakaman, nanti dia ulang balik. Yang pertama, sembahyang yang paling afdal selepas fardu, sembahyang malam. Afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Sembahyang yang terafdal selepas sembahyang 5 waktu adalah sembahyang malam. Riwayat yang kedua, kelebihan sembahyang malam ke atas sembahyang siang seperti kelebihan sedekah secara rahsia ke atas sedekah secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh masuk syurga tanpa hisab. Siapa nak masuk syurga supaya tanpa dihisab dengan hisab, dengan perhitungan, masuk terus syurga, lakukan qiyamul lail. Hadis Imam Baihaqi menyatakan dibangkitkan manusia di tanah lapang pada hari syurga, pada hari kiamat. Menyerulah oleh orang yang menyeru. Di manakah orang-orang yang jauh lambung mereka daripada tempat tidur? Lalu bangunlah mereka itu dalam keadaan sedikit bilangannya. Lalu mereka masuk syurga tanpa hisab. Kemudian disuruh orang ramai agar dihisab terlebih dahulu. Jadi dihuraikan dalam ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seterusnya, qiyamul lail menghapus dosa, mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus dosa. Kita baca dah itu. Hari mula. Kebiasaan orang soleh, dekatkan kepada Allah, menghapuskan dosa, menghalang dosa, mengusir penyakit. Kita baca dah itu. Kemudian masuk syurga dengan selamat. Wahai manusia, sebarkan salam, jamulah makanan, hubungkan silaturahim, sembahyanglah di malam ketika orang ramai sedang tidur, nescaya kamu masuk syurga dengan selamat. Lakukan 4 amalan berikut. Sebarkan salam, berikan makanan, hubungkan silaturahim, sembahyang malam. 4 amalan ini menyebabkan kita boleh masuk syurga dengan selamat. Riwayat yang berikutnya, di dalam syurga ada satu bilik, dapat dilihat daripada luar ke dalam, dapat dilihat daripada dalam keluar. Kepada siapakah ia, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, kepada orang yang bercakap bagus, memberi makanan, dan bermalam hari dalam keadaan solat ketika orang ramai sedang tidur. 3 amalan: cakap elok, sumbang derma makanan kepada orang memerlukan makanan, dan yang ketiga, berqiyamul lail. Kemudian, kemuliaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat apabila boleh jaga qiyamul lail. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah bagaimana kamu nak hidup, sesungguhnya kamu akan mati. Beramallah bagaimana kamu nak amalkan, sesungguhnya kamu akan dibalas sesuai dengan amalan tersebut. Cintailah siapa yang kamu nak cinta, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan kekasih yang kamu cintai. Dan ketahuilah bahawa kemuliaan seorang mukmin qiyamuhu bil lail, dan kemuliaannya juga apabila ia tidak berharap, tidak bergantung kepada manusia. Riwayat Imam Baihaqi, kemuliaan umatku ialah membawa Al-Quran dan orang yang berqiyamul lail di malam hari. 2 sifat yang menjadikan mulia. 1, ia membawa Al-Quran, ia belajar Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran sama ada secara bacaan, hafalan ataupun terjemahan. Yang kedua, ashabul lail, orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadat. Orang yang berqiyamul lail mendedahkan dirinya ataupun mengundang pemberian istimewa daripada Allah. Berdasarkan hadis Imam Tirmizi, seorang Allah paling hampir kepada hambanya di tengah malam, di akhir malam. Jika kamu mampu menjadikan dirimu di kalangan orang yang berzikir kepada Allah pada saat tersebut, maka jadikan diri kamu sedemikian. Seterusnya kita baca hari itu, yaitu sepertiga malam yang akhir Allah menawarkan 3 tawaran. Siapa nak berdoa, Allah nak mustajab. Siapa nak minta, Allah nak bagi. Siapa nak istighfar, Allah nak ampun. Dan orang yang melakukan qiyamul lail ditulis sebagai lelaki dan perempuan yang banyak berzikir.
Apabila seorang suami membangunkan keluarganya untuk sembahyang malam, lalu mereka berdoa sembahyang malam 2 rakaat sahaja, nescaya kedua-duanya ditulis minadz-dzakirin waz-zakirat, termasuk lelaki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Kalau dua-dua suami isteri boleh bangkit sembahyang tahajud 2 rakaat sahaja, keduanya ditulis sebagai orang-orang yang banyak berzikir, lelaki dan perempuan. Riwayat yang lain, wajib dapat rahmat dan keampunan. Rahimallahu rajulan, Allah akan memberi rahmat kepada seorang lelaki yang bangun di malam hari sembahyang lalu dia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan bangun lalu ia merenjiskan air ke mukanya. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun qiyamul lail lalu ia sembahyang dan ia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun lalu ia merenjiskan air ke muka suaminya. Orang tidur ni kena ayah dia segar, tapi kalau tak mengaji dia marah. Kalau mengaji, terima kasih kerana gerak saya. Kenapa? Kerana suami dan isteri yang bersifat sedemikian, suami bangun gerak isteri, isteri bangun gerak suami untuk sama-sama sembahyang tahajud 20 rakaat, Allah bagi 2 perkara. 1 rahmat, 2 maghfirah, 2 keampunan. Keampunan dan kasih sayang Allah dicurahkan kepada mereka berdua. Yang ketiga, mereka berdua ditulis sebagai orang yang banyak berzikir. 3 anugerah istimewa kepada suami dan isteri yang kedua-duanya boleh bangun sembahyang tahajud walaupun hanya 2 rakaat sahaja. Kemudian orang yang bangun qiyamul lail, riwayat Imam Hakim ditulis dalam kitab Taurat, Allah sediakan kepada orang yang jauh lambung mereka daripada tempat tidur syurga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tidak diketahui oleh malaikat yang muqarrab dan nabi yang diutus. Lalu dibaca firman Allah surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian antara kelebihan qiyamul lail lagi, orang itu diberi taufik yang besar. Orang yang sibuk dengan Quran, baca Quran di waktu malam dalam qiyamul lailnya akan diberikan taufik. Hadis Imam Muslim, tidak boleh kita hasad dengki, tidak boleh kita cemburu, melainkan pada 2 orang manusia. 1 orang yang Allah berikan Al-Quran lalu ia melakukan qiyamul lail, membaca Quran di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta lalu ia infakkan harta itu malam dan siang dalam kebaikan. Seterusnya, barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat Quran, nescaya ia tidak ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Jadi 10 ayat kita baca, lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis orang lalai, maksudnya termasuk orang yang berzikir. Kita nak Allah masukkan kita dalam golongan orang yang berzikir, dapat balasan darjat yang istimewa sebagai orang yang banyak berzikir. Bacalah 10 ayat ketika qiyamul lail. Fatihah saja 7 ayat lah. Qul ya, qul huwallah, bukan 10, lebih daripada 10. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la campur qul ya Allah dah 10 dah. Campur Fatihah 2 kali baca, berarti kita bukan baca 10, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita boleh baca qul ya qul huwallah, boleh ambil surah yang paling pendek, wal asri dengan inna a'tainakal kautsar, dah 20 ayat dah. Fatihah 7 ayat, wal asri lagi, inna a'taina lagi, Fatihah kali kedua lagi, dan rakaat kedua, maka kita dah baca lebih daripada 10 ayat. Barang siapa yang qiyamul lail dengan membaca 10 ayat sahaja, nescaya ia tidak ditulis di kalangan ghafilin, orang yang lain. Hadis Abu Dawud. Kemudian antara kelebihan qiyamul lail lagi ialah orang yang tidur dalam keadaan berwuduk dan niat nak qiyamul lail, dia dapat pahala walaupun dia tidak jaga. Dia dapat doa malaikat. Barang siapa yang tidur dalam berwuduk, nescaya tidur, maka malaikat berdoa, Allah maghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkan dosa si fulan, dia telah tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk. Hadis Ibnu Hibban. Riwayat yang kedua, tidak berbolak-balik ia pada satu waktu di malam hari, melainkan malaikat berkata, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran.
ampunkan dia, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwuduk. Kelebihan seterusnya, mustajab doa. Tidak ada seorang muslim yang tidur malam dalam keadaan berwuduk, lalu dia terjaga tengah malam, lalu dia minta kepada Allah kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah berikan apa yang ia minta. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Barang siapa yang berada di tempat tidur dalam keadaan berwuduk sambil berzikir sehingga mengantuk, tidak ia berbolak-balik pada mana-mana waktu di malam hari serta berdoa kepada Allah minta kebaikan dunia akhirat, melainkan Allah berikan apa yang dia minta. Kalau tertidur tak jaga, dia niat nak jaga, nak bangun qiyamul lail, tiba-tiba bangun subuh, dia dapat pahala qiyamul lail. Ni boleh kat kita ni. Dia nak payah jaga, ambil ni ya. Tidak ada seseorang yang di malam hari dia berniat untuk bangun qiyamul lail lalu dia tertidur, melainkan Allah tuliskan pahala sembahyang malam dan tidurnya itu adalah sedekah untuk dirinya. Ini sesuai bagi orang payah bangkit. Tidurnya sedekah daripada Allah kepadanya. Niat saja. Tiap-tiap malam niat nak bangun qiyamul lail. Tiap-tiap malam tak jaga sampai setahun. Setahun jaga subuh, setahun pahala qiyamul lail dapat. Hadis yang terakhir, tidak ada seorang hamba yang niat nak buat qiyamul lail pada satu malam lalu dia tertidur, melainkan tidurnya sedekah yang Allah berikan kepadanya dan Allah tuliskan pahala terhadap segala yang ia niatkan tersebut. Hadis Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Maka selesailah 30 kelebihan qiyamul lail. Kita baca tajuk yang kedua, iaitu kelebihan beristighfar. Kelebihan beristighfar. Yang pertama, murah rezeki. Yang pertama, ia adalah amalan Nabi Adam. Nabi Adam mula-mula turun atas muka bumi bertaubat kepada Allah, beristighfar. Yang kedua, murah rezeki. Berdasarkan ayat Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah curahkan hujan secara lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah bantu kamu dengan memberi harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah kurniakan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Allah kurniakan sungai yang mengalir dalam kebun. Ayat 10 hingga 12 surah Nuh menyatakan kelebihan istighfar. Satu, murah rezeki. Yang kedua, mudah-mudahan dapat harta. Yang ketiga, dapat anak cucu yang baik. Yang keempat, dapat tanah, dapat kebun. Yang kelima, dapat sumber rezeki untuk menyuburkan kebun, iaitu sungai. Jadi 5 kelebihan dijanjikan dalam ayat 10, 11, 12 surah Nuh. Seterusnya, kelebihan yang berikutnya, Allah mengampun orang yang pernah buat salah kemudian ia beristighfar. Ayat 110 surah An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Barang siapa buat benda jahat atau buat zalim dirinya dengan melakukan dosa maksiat, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon keampunan, istighfar kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahima, nescaya dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengasihani. Ayat 110 surah An-Nisa menunjukkan bahawa siapa yang buat salah jangan putus asa untuk beristighfar. Seterusnya, orang istighfar dapat rahmat. Surah An-Namli ayat 46. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Alangkah baiknya kalau kamu beristighfar, pasti Allah bagi rahmat belas kasihan kepada kamu. Seterusnya, dijauhi azab, dijauhi malapetaka di dunia, dijauhi azab di alam akhirat. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak mengazab mereka ketika mereka beristighfar. Suratul Anfal ayat 33. Tulis ayat, tulis nama surah, tulis nama ayat, nombor ayat, balik tengok dalam tafsir. Seterusnya, Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang melakukan perkara perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, lalu mereka mengingati Allah dan beristighfar kepada dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan hanya Allah. Wa la yusiru 'ala man fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengekalkan perbuatan keji dalam keadaan mereka mengetahui. Kemudian
Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 19. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa berada dalam taman-taman syurga dan mata air terpancar dalam syurga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka menikmati rahmat yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya dulu mereka hidup di dunia sebagai orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari, dah baik qiyamul lail rajin buat. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak diberikan kepada orang yang minta dan tidak minta. Harta zakat dikeluarkan. Beristighfar di waktu sahur, melakukan qiyamul lail di malam hari, kemudian berbuat baik, disediakan kepada mereka syurga. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Seterusnya cerita Nabi Yunus, istighfar Nabi Yunus, surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus kata, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang buat zalim. Lalu Allah mustajabkan doa Nabi Yunus, Allah selamatkan Nabi Yunus daripada duka cita. Ayat 87, 88 surah Al-Anbiya menceritakan orang yang mengaku dosa, minta ampun, akan diselamatkan daripada permasalahan ataupun duka cita yang sedang dihadapi. Seterusnya, hadis yang berikutnya, wahai manusia, kalau dosa kamu sampai setinggi langit, kemudian kamu beristighfar kepadaku, aku pasti mengampunkan bagimu dan aku tidak peduli. Hadis Imam Tirmizi. Dosa banyak mana pun, kalau kita ingat kita ada Tuhan yang maha mengampun dosa, lalu kita minta ampun, Allah akan bersihkannya walaupun dosa itu sebanyak setinggi langit. Itu hadis Imam Tirmizi. Hadis Imam Abu Daud, barang siapa membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, nescaya diampunkan dosanya sekalipun ia lari daripada medan perang. Abu Daud dan Tirmizi. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, man lazimal istighfar, siapa rajin istighfar, nescaya Allah jadikan baginya daripada setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap duka cita itu kelapangan, dan pun rezeki dari sumber yang ia tidak sangka. Kita baca dah tadi. Kelebihan seterusnya, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepadanya pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Hadis Imam Bukhari. Nabi SAW beristighfar dan bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, kemak dua tu lebih daripada 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Hadis Imam Tabrani, tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsira. Berbahagialah, beruntunglah, bertuahlah orang yang mendapati pada suratan amalannya istighfar yang banyak. Riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, barang siapa yang suka agar suratan amalannya menggembirakannya di akhirat kelak, maka perbanyakkanlah padanya dengan beristighfar. Lafaz istighfar banyak. Yang ringkas astaghfirullah. Yang panjang sikit astaghfirullahal azim. Yang panjang lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang taubat yang ringkas astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun yang paling terkenal, yang panjang, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, sampai habis. Faedah istighfar, yang pertama melaksanakan perintah Allah. Allah suruh wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19. Mintalah ampun terhadap dosamu dan terhadap orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Tapi sebelum nak minta ampun, tuntut ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu. Lepas berilmu, beramal. Fa'lam, berilmu. Wastaghfir, beramal. Maka himpunkan ilmu dengan amal, kamu dapat keampunan dan rahmat. Yang kedua, memudahkan perolehan rezeki. Kita baca ayat surah Nuh. Ayat surah Nuh, faqul yursilis sama' faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat berapa tadi?
10, 11 dan 12. Benda yang sama juga disebut surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yursilis samaa alaikum midrara, nescaya Allah curahkan hujan yang lebat. Maksudnya murah rezeki. Bukan sahaja murah rezeki, tetap dalam masa yang sama kita diberikan kesihatan yang baik. Sambungan ayat, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kepada kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Kamu akan kuat, sihat, tak lemah. Sama ada kekuatan tubuh badan, kekuatan akal, kekuatan iman, kekuatan roh, kekuatan jiwa. Yang penting kuat bertambah. Siapa yang boleh dapat ni? Istighfar. Perbanyakkan istighfar. Yang pertama murah rezeki, yang kedua Allah kuatkan kamu supaya kamu tak lemah dalam pelbagai bentuk kelemahan, termasuk kekuatan luaran, tubuh badan dan dalaman kamu. Ayat 52 surah Hud. Wala tatawallaw mujrimin, jangan kamu membelakangkan mereka melakukan dosa. Kemudian mudah masuk syurga. Yang ketiga, yang pertama melaksanakan perintah Allah, yang kedua murah rezeki, yang ketiga mati mudah masuk syurga. Barang siapa membaca sayyidul istighfar di pagi hari, mati sebelum petang masuk syurga. Dia tadi ahli syurga. Siapa baca di petang hari, di malam hari, mati sebelum subuh, dia masuk syurga. Maka membaca sayyidul istighfar pagi sekali, malam sekali, mati bila-bila masa, musnah masuk syurga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sabhabi. Itulah sayyidul istighfar yang kita kena usaha baca pagi sekali atau 3 kali, malam pagi atau sekali atau 3 kali. Kita mati bila-bila masa, pagi, tengah hari, petang, malam, kita menjadi ahli syurga. Hadis Imam Bukhari, nombor hadis 6306. Yang keempat, mendapat keampunan dosa. Wa man yaghfiruz dzunuba illa Allah. Surah Ali Imran 135. Tulis dah tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Surah Ali Imran 135. Yang kedua surah An-Nisa 110. Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Dalam hadis, berdosalah hambaku dengan satu dosa, lalu dia mengetahui bahawa dia punya Tuhan yang mengampunkan dosa, lalu dia minta ampun. Hadis Imam Muslim. Dia minta Allah maghfir li zambi, ya Allah ampunkan dosaku. Kemudian barang siapa membaca di tempat tidur, ini kita kena hanai. Siapa yang nak tidur di malam hari, dua tak tilam, bacalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Nescaya Allah ampunkan dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya seumpama bilangan buih di dalam laut. Sekalipun dosa-dosanya sebanyak bilangan daun-daun di seluruh pokok di dunia. Sekalipun dosa-dosanya sebanyak bilangan pasir Alij, satu kawasan yang banyak pasir di negara Arab. Dan sekalipun dosa-dosanya sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Semua tu tak dibilang. Buih dalam laut tak dibilang, daun di pokok tak dibilang, pasir tak dibilang, hari-hari dunia daripada Nabi Adam sampai kiamat tak boleh bilang. Sekalipun dosa itu sebanyak buih, sebanyak daun, sebanyak pasir, sebanyak hari, semua terhapus. Dengan syarat baca 3 kali di tempat tidur sebelum tidur. Hadis Imam Tirmizi. Jadi maknanya mengaji bab istighfar banyak sampai 340. Ingat yang ni tak apa? Boleh balik amal malam ni nak tidur baca 3 kali. Sampai esok baca pula. Dosa kita semua bersih. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar kena bertaubat kata ulama. Seterusnya menolak bala. Ayat 33 suratul Anfal. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab golongan yang suka beristighfar. Al-Anfal 33. Nombor 6, mengangkat darjat setelah mati. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat seorang hamba yang baik dalam syurga. Hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku mendapat sebegini? Jawab Allah Ta'ala, disebabkan istighfar anakmu kepadamu. Jadi mak ayah kita dah mati, tak boleh beramal. Kita hari-hari minta Allah ampun dosa mereka. Allah angkat darjat mak ayah kita di alam barzah, di alam akhirat.
berkat anak yang tiap-tiap hari minta Allah ampun dosa mak ayahnya. Jadi jangan kita tinggal istighfar kepada mak ayah kita setiap hari supaya esok kita mati anak kita sambung, cucu kita sambung. Cucu sambung kepada datuk bulan puasa. Waghfir li aba'ina wa ummahatina. Ampunkan dosa bapa-bapa kami dan mak-mak kami. Mana ada orang maknya orang? Paknya orang tak? Pak seorang. Tapi masuk bapa-bapa itu, bapa, datuk, ayah pada atas pada datuk, nenek moyang ke atas. Mak, ibu, nenek, atas pada nenek, atas. Itu maksud doa kepada orang yang lebih atas. Mereka darjat tinggi dalam alam akhirat kalau kita sebagai anak cucu cicit tiap-tiap hari minta Allah ampun dosa mereka. Hadis depan mata kita, hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah menyatakan Allah angkat darjat si mati setelah mati disebabkan istighfar anak cucu yang ditinggalkan. Penyucian hati. Yang ketujuh, istighfar itu menyucikan hati. Seorang mukmin bila dia buat dosa, ditulis titik hitam dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, dihapuskan dan digilangkan kembali hati yang hitam tersebut. Kalau dia biar tidak bertaubat, tidak beristighfar, ditambah kegelapan demi kegelapan sehingga menjadi karat. Itulah maksud firman Allah dalam suratul Mutaffifin ayat 14, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ke-8, mudah-mudahan mendapat anak cucu yang baik. Siapa yang beristighfar rajin, mudah-mudahan Allah kurniakan keturunan yang baik. Dalilnya Allah berfirman, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, ayat 12 surah Nuh. Yang ke-9, menikmati kesihatan dan kekuatan. Dalilnya surah Hud ayat 52. Tadalah tadi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Siapa istighfar dan bertaubat, tapi kena dua, istighfar dengan taubat. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan bertaubat, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Yang pertama, Allah bagi murah rezeki, yusilis sama'a alaikum midrara. Yang kedua, Allah tambah kekuatan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, ayat 52 surah Hud. Seterusnya ayat 3 surah Hud. Dalilnya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Naklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu semua dan bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu semua. Yumatti'akum mata'an hasana. Nescaya Allah memberikan nikmat dengan kesenangan hidup yang baik ila ajalin musamma, kepada satu masa yang tertentu. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Allah berikan setiap kelebihan akan kelebihannya. Jadi Allah bagi kelebihan, Allah bagi nikmat kesihatan yang baik kalau kita rajin beristighfar dan bertaubat. Dua sekali, istighfar dan taubat. Dalilnya surah Hud ayat 3. Balik buka ayat tu. Tulis ayat tu, balik buka tafsir. Berita gembira bagi kaum wanita. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkan beristighfar. Sesungguhnya aku banyak melihat kamu dalam neraka. Aku lihat banyak kaum wanita dalam neraka. Nak selamat daripada neraka, banyakkan bersedekah, banyakkan beristighfar. Hadis Imam Muslim. Seterusnya waktu istighfar bila-bila masa, lebih-lebih lagi waktu sahur satu, yang kedua selepas solat, yang ketiga selepas keluar tandas, yang keempat selepas tutup majlis, yang kelima ketika hendak tidur. Cerita tadi ketika hendak tidur. Allah bismillah rabbi wa Allah maghfirli, astaghfirullahalazim 3 kali. Antaranya ialah jika engkau mematikan daku malam ini, maka kasihanilah daku. Jika engkau menghidupkan daku besok, maka peliharalah daku. Jika engkau matikannya, faghfirlah, ampunkan saja. Hadis Imam Muslim. Yang keenam selepas wudu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik selepas wudu. Hadis Nasa'i. Allahumma ighfir li dhanbi wa sa'li fi dari wa barik fi rizqi. Setengah orang dia tulis pelekat di tempat wudu. Hadis Imam Nasa'i dalam Amal Yawm wal Lailah dan Tabrani dalam doa. Nabi SAW memanggil untuk dibawa air, lalu baginda berwuduk dengan air tersebut, kemudian baginda sembahyang, kemudian baca doa, Allahumma ighfir li zambi, ya Allah ampunkan bagiku dosaku, wa wassi' li fi dari, dan perluaskan bagiku pada rumahku, wa barik li fi rizqi, dan berkatilah bagiku pada rezekiku. 3 permohonan bermula dengan minta ampun. Yang ketujuh selepas qiyamul lail. Sebelum qiyamul lail dan selepas qiyamul lail. Barang siapa yang memulakan
Dengan apa Sayyidah Aisyah tanya? Aku bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dengan apakah Rasulullah memulakan qiyamul lail baginda? Jawab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda membaca takbir setelah bangun tidur, baginda baca takbir 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Dan beristighfar 10 kali. Kemudian membaca Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Hadis Abu Daud. Jadi istighfar 10 kali ketika bangun tidur. Tak semayang ini. Kemudian selepas semayang tahajud, baginda baca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Hadis yang kita baca kemarin. Bukhari Muslim. Yang ke-8 ketika rukuk, ini jangan orang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Hadis Bukhari Muslim. Yang ke-9 ketika sujud, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Hadis Muslim. Yang ke-10 duduk antara dua sujud, ini kita doa baik. Rabbi ighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi ighfirli, mula dengan minta ampun. Yang ke-11 antara tasyahud dengan bagi salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Hadis Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dua-dua hadis ini bacaan sebelum bagi salam. Yang ke-12 beristighfar dari perbuatan syirik yang diketahui atau dilakukan tanpa disedari. Yang ada dalam surat Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, semuanya aku mau berlindung denganmu daripada syirik yang aku ketahui dan aku memohon keampunan terhadap yang aku tidak ketahui. Hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang ke-13 ketika bersin, naklah apabila bersin oleh seseorang, naklah dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu orang yang mendengar naklah mengucapkan yaghfirullahu lana wa lakum. Orang mendengar berkata yarhamukallah, kemudian orang bersin jawab yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni bagi kami dan bagi kamu. Yang ke-14 selepas memeluk Islam, seorang lelaki bila memeluk Islam, Nabi SAW ajak suruh semayang, kemudian suruh berdoa dengan doa berikut, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu Muslim. Ya Allah, ampunkan bagiku dan kasihanilah aku dan beri petunjuk kepadaku dan berikan kesejahteraan kepadaku dan beri rezeki. Minta ampun, rahmat, petunjuk, kesejahteraan dan rezeki. 5 permohonan. Yang ke-15 beristighfar bagi orang yang telah bertaubat. Ketika Ma'iz ibn Malik dijatuhkan hukuman hudud, berkata, ya Rasulullah, tahirni, sucikan daku. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, irja' fastaghfirillah wa tub ilaih. Rawahu Muslim. Kembalilah, istighfarlah, bertaubatlah kamu wahai Ma'iz. Istighfar kepada jampi, pendinding. Barang siapa sakit, lalu dia baca istighfar, ighfir lana hubana wa khatayana. Allah Rabbuna Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuka subhanahu. Abu Daud. Istighfar kepada tetamu yang menjawab, istighfar yang dibaca oleh tetamu kepada orang yang menjamunya. Bila kita makan rumah orang jamu kita baca Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Berkatilah bagi mereka terhadap rezeki yang kau berikan kepada mereka dan ampunkan kepada mereka dan rahmati mereka. Istighfar ketika naik kenderaan. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selepas membaca bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, lepas baca alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li, minta ampun. Ketika gerhana matahari, apabila berlaku gerhana, naklah kamu sembahyang sunat gerhana. Fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfari. Hadis Bukhari Muslim. Segeralah kamu kepada berzikir kepada Allah dan berdoa dan beristighfar kepadanya. Selepas solat taubat, lepas bayang solat taubat, istighfar dulu baru baca doa. Pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Selepas menunaikan haji, surah Baqarah ayat 199, summa afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang ramai, yang daripada Arafah, dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 199, selepas selesai haji. Bagi orang yang pulang daripada haji, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang buat haji dan orang buat haji istighfar kepadanya. Siapa nak pergi haji umrah, kita tolong abang berada doa kat saya, minta Allah ampun dosa saya dan doa kat saya. Kalau dia balik rumah, sebelum dia masuk dalam rumah dia, kita sambut di airport, sambut depan rumah dia, suruh dia istighfar dan doa kat kita. Doa-doanya masih mustajab selagi dia tak langkah masuk rumahnya. Orang pergi haji umrah, langkah keluar doa mustajab, sampai balik rumah doa mustajab. Maka salah satunya pesan untuk berdoa dan beristighfar kepada kita. Hadis Imam Baihaqi dengan Al-Hakim. Ketika selesai majlis, kita baca doa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Selesai sebarang majlis, termasuk doa penutup majlis. Ketika bangun dari tidur dan ingin tidur kembali, barang siapa terjaga daripada tidur lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian dia baca Allahumma ighfir li, atau dia berdoa, pasti dimustajabkan doanya. Jika dia berwuduk dan sembahyang, pasti diterima sembahyangnya. Hadis Bukhari. Kemudian ketika orang ramai banyak menghimpun harta, ketika orang ramai sibuk mencari harta, maka bacalah doa agar kita diampun dosa. Wa astaghfiruka lima ta'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Wal aziz Allah inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azama maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Selepas takbiratul ihram, faghfir li dhunubi jami'an, ada juga innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar orang yang sedang nazak sebelum mati. Kita pergi tengok orang tu sakit nak mati, maka kita baca Allahumma, orang tu baca sendiri Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nabi SAW ketika nak wafat, baginda menyandarkan belakang baginda ke diriku, kata Sayyidah Aisyah, baginda baca doa berikut sebelum baginda wafat. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan bagiku, warhamni, dan rahmatilah daku, wa alhiqni birrafiqil a'la, sertakan daku dengan teman yang tertinggi, yakni dengan jemaah para nabi yang tinggal di syurga. Jadi 3 doa Rasulullah ketika nak wafat: minta ampun, minta rahmat, minta disertakan dengan jemaah para nabi setelah wafat. Istighfar kepada orang mati ketika memejamkan mata. Orang mati kadang mata ada celak, tak membuka, tak tutup. Kita disunatkan sapu buah minyak ke, sapu bagi dia pejam mata. Ketika itu kita minta istighfar untuknya. Ceritanya berlaku ketika Abu Salamah meninggal, matanya terbuka. Kalau kita tak tutup, jadi dia tengok orang mandi banyak dia. Kita pergi tengok dia tengok kita balik. Mana ni? Pergi tengok orang mati. Betul apa cerita? Dia tengok aku balik. Pasal mata dia terbuka, dia tak tutup. Sunat bagi tutup. Ini berlaku, kita tengok setengah mayat keluarga dia tak tahu. Tengok kau tu mati ke tak mati, ni duk celik. Jadi kalau dia matanya terbuka, disunatkan gosok bagi pejam. Ketika gosok tu nak baca apa? Abu Salamah, Nabi SAW masuk menziarahi jenazah Abu Salamah, matanya terbuka, lalu baginda menutupkan mata itu. Baginda bersabda, sesungguhnya roh apabila diambil diikuti oleh mata. Maka keluarganya menangis. Baginda bersabda, jangan kamu mendoakan keburukan kepada diri kamu, doalah kebaikan. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Bila orang mati, kita sebut kebaikan-kebaikan si mati, supaya diaminkan oleh malaikat. Kemudian baginda bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkan si fulan ini. Bacaan tu macam Melayu, kita tak arti baca Melayu. Ya Allah ampunkan dosa si mati. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa khluf fi aqibihi fil ghabirin, gantikan kepadanya yang lebih baik kepada keluarganya yang ditinggalkan. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunkan dosa kami dan dosa beliau, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, perluaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, berikan cahaya ke dalam kuburnya. Doa Nabi SAW kepada Abu Salamah, doa minta ampun, doa minta diluaskan kubur, doa minta diberikan cahaya, diangkat darjat dan sebagainya. Hadis Imam Muslim.
Istighfar kepada mayat ketika solat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu sampai habis. Ma'ruf yang orang sembahyang mayat tahu. Istighfar kepada mayat setelah dikebumikan, habis tanam duduk atas kubur, minta ampun lagi. Nabi SAW berdiri apabila selesai mengebumikan mayat, baginda berdiri tepi mayat, tepi kubur, baginda bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al, hadis Abu Daud. Mintalah ampun kepada saudaramu yang baru dikuburkan ini. Mintalah kepada Allah agar Allah kurniakan ianya dapat tetap menjawab dengan jawapan yang baik dan betul bila ditanya oleh malaikat. Sesungguhnya dia sekarang akan disoal. Maka Nabi SAW minta dua perkara. Yang pertama minta ampun kepada si mati. Yang kedua minta si mati dapat menjawab dengan jawapan yang baik ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Terakhir, istighfar ketika menziarahi kubur. Kita ziarah kubur setelah sehari, setelah sebulan, setelah setahun, bila-bila masa, minta Allah ampun kepada penghuni kubur dan kepada kita. Dengan membaca, Nabi SAW menziarahi kubur Baqi', membaca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga Allah kurniakan kesejahteraan kepada kamu wahai penghuni kaum yang beriman, penghuni kubur yang beriman di sini semua. Wa atakum ma tu'aduna ghadan. Semoga Allah berikan nikmat yang dijanjikan kepada kamu nanti pada masa akan datang. Wa ajjalun, yang ditangguh, iaitu syurga. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusuli kamu, akan menuruti jejak langkah kamu, akan mati macam kamu. Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad, ya Allah ampunkanlah dosa penduduk Baqi', penghuni Baqi' ini. Maka kita baca ke orang mati dan di kubur yang kita ziarah, ya Allah ampunkan dosa seluruh ahli kubur yang ada ini. Allahumma ighfir li ashabi hadzal qubur, hadhil qubur. Ataupun assalamualaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Semoga Allah kurniakan kesejahteraan kepada kamu semua wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampunkan kepada kami dan kepada kamu. Kamu telah mendarihi kami dan kami akan menurut jejak langkahmu. Jadi selesai kita bicarakan lebih daripada 30-40 tempat yang digalakkan beristighfar. Tak ada nak hafal. Banyak sangat. Ada lagi tajuk-tajuk lain tapi masa tidak mengizinkan. Nanti lain kali kita buat buku pula. Kita baca dalam buku senang. Jadi tajuk yang saya baca kawan sesuai sikit yang saya tak baca banyak. Tajuk Al-Mahabbatu Lillah. Cinta kepada Allah Ta'ala. Saya hanya beritahu kemarin 10 amalan mencintai Allah. Ada lagi huraian yang lebih banyak yang disebut oleh ulama yang terdapat dalam buku yang ada di hadapan saya. Jadi kita berhenti di sini dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah silap. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah ada ruang kita diskusi pada masa yang akan datang pula. Allah alam. Mana ketua kelas? Tak ada, kita tutup aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولإخوتنا ولمعلمينا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Saya ijazahkan juga buku amalan, seluruh amalan yang terkandung dalam buku ini, amalan waris ke Imam Suyuti, sebagaimana saya terima ijazah dari guru saya sampai kepada Imam Suyuti, daripada Imam Suyuti sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Kalau tak keseluruhan pun kita pilih yang mana mudah untuk kita amalkan dan sebarkan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.